kenyataan Syafiq Abdullah. Kalau di negara lain yang maju reform, menteri yang bertanggungjawab pada polis ni, nama dia Saifuddin, patut dia pecat. Lepas tu disambung lagi, dia kata saya tidak sangka Datuk Saifuddin Abdullah boleh jadi sebiadab ini. Kalau pegawai tu kata Datuk Saifuddin ni biadab sebab tak hormat parti, tak apa. Tulisan-tulisan dia semua memihak pada revisi sehingga Saifuddin masa tu pun dia tanya, siapa Saifuddin ni? Dia bertanding apa? Ada, saya ingat tu. Kalau di negara lain yang maju reform, menteri yang bertanggungjawab pada polis ni, nama dia Saifuddin, patut dia pecat. Kenyataan selamat yang dikeluarkan dan juga ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri sewaktu beliau. Dan Abang Noran juga berterima kasih kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. So Zahid perlu jadi Perdana Menteri. Mengkritik yang dilakukan oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah, dan saya lihat sebenarnya Bersatu tidak pernah berperangai ataupun bersikap semikian sebelum ni. Tetapi akibat pertembungan antara Datuk Seri Hamzah dengan Azmin Ali itu untuk mendaki tangga hierarki Bersatu itu sendiri, maka ini akan menyebabkan Lidah diberhentikan keahlian dan dikosong kerusi. Jadi sekarang ni dia nak minta Bersatu ambil tindakan juga kepada 5 adun. Lidah diberhentikan keahlian dan dikosong kerusi. Jadi sekarang ni dia nak minta Bersatu ambil tindakan juga kepada 5 adun. One of them was kicked out and the other was suspended. And we also have Saifuddin Abdullah, a veteran politician who is also being part of those calling for the new leadership to be Hamzah Zainuddin. Lepas tu minggu depan mungkin saya akan bersembang dengan Datuk Saiful. Wan Saiful. Oh, yang kena pecat. Yang kena pecat. Dia orang tanya saya, mengapa kamu pilih orang-orang yang kena pecat? Kamu menentang Mahyudin ke? Lepas tu minggu depan mungkin saya akan bersembang dengan Datuk Saiful. Wan Saiful. Oh, yang kena pecat. Yang kena pecat. Dia orang tanya saya, mengapa kamu pilih orang-orang yang kena pecat? Kamu menentang Mahyudin ke? Ahmad Zahid Hamidi. Pada tahun 2015 Zahid memberitahu perwakilan di mesyuarat bahagian UMNO UMNO Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi already clarify. Kepimpinan Zahid sebagai Perdana Menteri. Seolah-olah UMNO ni adalah UMNO, satu parti yang di bawah kepimpinan Zahid sekarang dikira lebih terbuka. Sebab kalau UMNO lepas masa tu dah ada ura-ura UMNO Zahid nak bawa UMNO bekerjasama dengan PH. Kita lawan Zahid nak selamatkan UMNO. Dia lawan sekarang ni nak naikkan ke seorang sampai dia sanggup pakai rumah. Totally different. Jadi Akmal ini dibiarkan begitu, tapi orang kata Zahid Hamidi satu hari dia akan buang Akmal. Tobatlah dia tak buang Akmal. Sudah tentu hari ini saya akan nak duduk dengan kerajaan perpaduan. Sudah tentu hari ini saya akan nak duduk dengan kerajaan perpaduan. As a member, dan saya juga faham bahawa ada lagi personality lain macam Wan Saiful dia dipecat. Dan what led to this? Mengapa yang timbul semua ini berlaku? Iaitu Nurul atau Saifuddin ataupun Presiden iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang umumkan. So, what we saw is one Saiful, one Jan, he has been sacked, one Ahmad Faisal, he was suspended. Both claim selective justice and bias in the disciplinary board. The thing is, I keep thinking this sort of political purging is what we used to see in your old party UMNO, which is the very culture Bersatu was founded to reject, right? I mean, what do you say to that though? Wan Saiful Wan Jan kan dipecat. Pegawai dalam WhatsApp group tu dia kata Datuk Saifuddin kurang ajar. Untuk menggambarkan Presiden UMNO sekarang, Datuk Seri Zahid,